Malam tu dah halang-halang dekat Melaka, teringinlah nak makan murtabak cheese Cik Man ni. Sebelum korang tonton video ni sampai habis, apa kata korang tekan butang like, share dan subscribe. Okey, malam ni kita pergi ke Cik Man Murtabak Tanah Melayu. Turn right, then your destination will be on the left. Murtabak yang sangat viral terletak dekat sebelah stesen minyak Petron Semapuk Melaka. Sampai-sampai memang cerah video dia, dan staff dia sangat friendly. Dengan senyuman mereka jemput kami masuk, dan kami pun gembira lah sebab mereka sangat friendly. So kita pun order benda yang paling viral, iaitu murtabak Cik Man Murtabak Tanah Melayu. Murtabak dia ni berlapis-lapis dia buat tau. Tengok dia buat satu lapis, lepas tu dia letak telur, dia tabur telur atas murtabak tu. Lepas dia tabur telur atas murtabak tu, dia tabur pula daging. Berkali-kali dia buat. Dia tabur telur, dia tabur daging, dia tabur minyak. Itu cara dia. Dia tabur telur, daging, minyak. Lepas tu dia goreng. Telur tabur daging, minyak, digoreng. Dia ulang proses ni. Tak berapa layer pun abah tak tahulah. Banyak je lah juga dia letak isinya, tapi memang padulah isi daging tu. Abah nak order ayam asal-asal ni, tapi budak kedai tu dia senyum je kat abah. Dia kata orang kat sini order daging. So abah pun order lah murtabak daging Tanah Melayu. Padu jugalah, banyak daging yang dia tabur, banyak telur, berlapis-lapis lah. So puas hati jugalah. Harganya kita lagi cerita pasal harga. Fazil makan apa? Takkan Fazil makan murtabak kot. Fazil memanglah dia tak akan makan ni murtabak ni. Dia benda-benda baru dia tak nak try. Dia nak try benda-benda yang dah biasa je. Nak ayam goreng lah ceritanya. So abah sayangkan anak punya hal, terpaksalah ke seberang jalan untuk order ayam goreng untuk Fazil. Meredah jugalah trafik yang agak heavy malam tu, semata-mata Fazil nak makan ayam goreng. Sampai-sampai je abah ke kedai Cik Man Murtabak Tanah Melayu seberang jalan selepas beli ayam goreng. Alhamdulillah, murtabaknya pun sudah sampai di meja lah. Mami sudah pun suap dalam mulut lah. Abah pun apalagi duduk meja, dan kita pun suap juga. Meriah tengok tu, cheese dia melting macam tu. Tebal jugalah martabaknya. Tengok abah makan 1, 2, 3. Ngap, nyam. Harganya pun nyam juga. Harga murtabak Tanah Melayu ni satu pinggan macam tu RM37. Agak premium jugalah harga dia. Tapi tak apalah, experience kan kita datang ke Semapuk Melaka untuk makan murtabak Tanah Melayu Cik Man. So bagus ke tak bagus? Sedap ke tak sedap? Nak kata sedap sangat sampai kenyang yang akan datang kembali dan kembali itu tidaklah. Tetapi perpadanan dengan harga dia dan juga rasa dia yang viral tu, cheese tu memang banyak dan padu lah tu. Boleh lah, bukan yang top tier, tetapi boleh lah kita makan dan enjoy. Alhamdulillah. So pengalaman kat sini TikTok lah, bagi 5 bintang. Lepas habis makan kita jalan-jalan, ingat nak pergi ke Masjid Selat. Masjid ni dah tutup sampai lambat pukul 10. So tak payah masuk lah. Apa, nanti kita datang Melaka lagi, kita datang ke sini lagi. Okay, bye.